Maktab Rendah Sains Semara MRSM Bintulu semalam meraihkan 99 graduan sulungnya. Kohort pertama pelajar tingkatan 4 tersebut berjaya menamatkan pengajian selama 2 tahun di institusi berkenaan. Pengetua MRSM Bintulu Amiruddin Muhammad Ghazali berkata graduan tersebut menjadi perintis pembentukan kecemerlangan akademik serta sahsiah pelajar MRSM Bintulu. MRSM Bintulu merupakan antara dua MRSM yang di bawah kerjasama bersama Petronas. Kerjasama ini lebih berbentuk kepada one-off, di mana pihak Petronas, pihak Yayasan Sarawak menjadikan tapak, pihak Petronas menjadikan tempat, dan kami mara menguruskan pengurusan di MRSM Bintulu. Sementara itu, Pengurus Besar Pengurusan Program Tajaan Pendidikan dan Kecemerlangan TVET, Pendidikan dan Pelaburan Modal Insan Kumpulan Petronas Ahmad Munir Akram Ahmad Faiz berkata, kejayaan graduan tersebut membuktikan keupayaan pelajar memanfaatkan peluang pendidikan yang disediakan. MRSM Bintulu mula beroperasi pada 11 Mac 2024. Hari ini, satu lagi kejayaan penting terlakar dalam perjalanan kehidupan anak-anak. Ini bukanlah pengakhiran, malah ini adalah selangkah permulaan baru menuju cabaran dan peluang yang lebih besar di masa hadapan. Therefore, I also hope that some of you